Selamat datang dan selamat kembali ke Our Podcast. Nama saya Aftah. Nama saya Wan. Apa khabar semua? Sihat walafiat? Kita kat sini pun sihat-sihat belaka lah. Tapi nak dikatakan sekarang ni tengah zaman macam korang bau tak? Bau-bau macam His. kan? Itu yang tak salah banyak orang sakit tau. Musim tak tahu lah nak cakap orang Dia muntah. bau dia tau. Macam Tapi yang muntah-muntah ni pasal his ke? kita pun nak tahu lah virus apa datang. Cakap Betul seorang yang muntah. tak lah. Banyak orang muntah kan? Ada few orang belum muntah lah. Lagi on that period aku kerja malam. Turun bawah lah nak ambil udara. Udara macam tai. Bau dia macam tak boleh lah. Buat lagi batu-batu tau. Bau terbakar. Batu-batu tak stop. Batu-batu tak stop. Then okay lah. Sekarang kita dua pun tengah recover. Dah okay sikit lah. And sorry lah kalau kita tak post Macam dulu lah. macam sikit hari macam dulu lah. Kita dah lari-lari sikit. Kita shift pun dah tengah langgang ya. Kita shift. Kita dah tak bekerja bersama sekarang. Dah lain office. Dah bukan sama office. Dulu kita dua sama office. Sekarang aku lain office, aku pun lain office. Okay, dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga share. Dan kalau boleh subscribe lah, pasal kita punya subscribers dengan kita punya viewers tak tally. Jauh. Tak tally. Jauh sangat. Jadi benda free, subscribe je lah. Okay. Itulah. Kalau kita dah post ni dah bulan puasa Kita post ni kira dah bulan puasa yang dah seminggu bulan puasa. Dah seminggu bulan puasa. Jadi harap semua amalkanlah benda-benda baik ni. Tak semestinya bulan puasa je kita buat benda baik kan. Tapi kalau bila dah sampai bulan puasa ni lagi afdal lah. Buat benda yang kita tak biasa buat harian, bulan puasa ni kita buat. Sedekah lebih ke, beli makan untuk kawan pun kira sedekah juga. Amin. Okay. Kira temu dengan mak tu Kita mulakan cerita yang pertama. Apa saja je. Kisah yang pertama datangnya daripada semua nama tak? Nyok. Nyok nama gelana dia. Nama gelana dia Nyok Tahu kenapa Nyok? Tahu tak? Rambut orang Nyok. Okay, ni members kita lah. Members lah kita kenal lah Salam kepada ASJ. Nama saya Nyok. Saya ingin berkongsi satu kisah yang terjadi di rumah saya. Tapi bukan saya yang mengalaminya. Malah bukan kucing saya, tapi mak saya. Kisah ni berlaku pada tahun 2011 sebelum 2012. Kok main ni? Tapi selepasnya 2010. Dulu saya tinggal di Mansionette di Bishan. Riak ni bila Mansionette Kita kat rumah sudah lah. Cakap rumah biasa Sudah lah. Dalam kejadian tu, arwah nenek saya pun tinggal bersama kita. Tapi dia dah uzur dalam waktu tu. Kalau anda boleh bayangkan, rumah saya bila saya masuk pintu, sebelah kiri ada dining hall. Okay? Tapi dining hall tu kita buat macam hall biasa. Jadi kita boleh letak katil, boleh letak perabot-perabot lain lah. Terutamanya kita akan letak katil untuk arwah nenek saya. Jadi pintu dia macam ni tau. So sini 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 ada extra dining table tempat hall extra. Hall ni depan tau. Sini hall. Ini yang tangga ni atas tu. Okay, korang faham Dia cakap pasal katil ni, katil biasa ke katil biasa. hospital? Katil biasa. Pasal tempat tu besar, boleh letak katil lah. Pasal arwah nenek dia ni tak boleh tak boleh jalan, tak boleh naik tangga lagi. So senang lah untuk dia. Kat mana ni? So katil dia bawah tingkap, bersandarkan tembok. Okay, tak letak tepi tembok Kalau baring situ, the view is tangga dalam rumah sampailah ujung rumah, which is balcony. So tangga saya ni tempat pegang tu kayu tau. Okay, dia punya ni lah. Tangga punya railing. Kayu.
And dekat tempat pegang tu, bawah dia is jaring-jaring. So boleh nampak orang naik turun. Macam mana tau macam ni lah. Every tangga ni ada jaring. Dah. Tahu lah. Anda tahu. Tahu. Dah takut orang tak tahu. Kita kan tinggal rumah biasa. Yelah, Tak tinggal macam ni. Itu tak tahu. Mana Taklah cover. Taklah cover semua lower body. Even bulu kaki orang pun boleh nampak. Pakai Dekat lah. Memang banyak. And tangga saya ni L shape. Yelah, naik gini. Gini. L lah. Ya. Ada tangga W ke? Tak ada Tak ada. Tak ada. L shape lah. Ni L je. Lima standard apa? Kalau tak pun straight je. Straight. Arwah nenek saya akan baring dekat katil je, pasal dia dah uzur kan. Jadi mak saya yang akan beri makan, mandi, semua dekat katil tersebut. Sampailah satu hari ni, dekat rumah ada mak saya dan arwah nenek saya je. Masih siang hari lagi ni, tiba-tiba nenek saya panggil mak saya. Ti, oh Ti, Ya mak. siapa tu dekat tangga? Dari tadi asyik tengokkan mak je. Siapa mak? Tak ada pun. Tu, dekat tangga, tengah duduk nyangkung, tengokkan mak. Dia pakai baju apa mak? Pakai baju putih. Kau tengoklah, aku nampak ni, kat situ je. Dengan segera mak cakap, Tak ada apa-apa lah mak. lalu mak dia pun lalu pergi. Kira conversation tu dia nak cut tau. Kira mak dia tadi dah nak start layankan tau sekali. Dia cakap baju putih kan. Dah sudah. Dah. Stop sudah. Kenapa nak pergi tengok? Dia suruh halau ke apa, pergi naik sekejap ke apa. Jangan kira ni seram juga sini ni. Masa tu mak pun tak tahu nak buat apa. Yang lagi menyeramkan, mak cakap arwah nenek buat macam yang benda tu dengan kedua-dua tangan dia sedang memegang jaring-jaring kayu. Dan muka dia ke depan macam tengah orang mengintai. Macam tadi orang cakap lah kan. Macam tadi orang cakap dia ni muka je. Itu. Seram je. Saya dengar cerita ni dari mak saya. Pun dah bernama lama. Tadi bernama And bila nak pergi bilik, bila tengah naik tangga tu, mesti teringat cerita ni. Yelah kat situ kan tempat yang diorang nak naik tangga tu. Tempat yang dia tengok tu. Imagine lah kan begini. Seram sih. Yes. Dari cerita ni, kita dapat tahu, tak kisahlah siang ataupun malam, kalau benda tu nak tunjukkan diri dia, dia akan tunjukkan pada bila-bila masanya. Bila-bila masa je dia akan timbul. Sekian, terima kasih. Okay, ada satu cerita ni sama macam gini juga, sama tempat. Okay, Sama tempat. sama rumah. Sama masionette ke ni? Sama masionette ke? Sama masionette. Tapi dari orang yang lain Kena sebut masionette. orang. Kena sebut masionette. Oh, okay, macam ni. Rumah sama, orang yang berbeza Orang berbeza. Orang berbeza. Maksudnya? Kira family dia tu kenal lah. Oh, family member juga family member juga. Dia ceritakan yang tengah malam, arwah nenek dia ni panggil satu, mungkin abang dia lah, panggil. Sini sekejap. Tengok tu siapa dekat tangga tu. Lagi ke tangga juga? Tengah kat tangga tu, tengah duduk, rambut dia panjang. Rambut dia panjang sampai bawah. Tengah perhatikan kita. Apa ni? Oh, jangan man. Sini. Ya apa? Tengah perhatikan kita. Tolong halau dia. Yang kawan yang abang dia cakap, tak ada apa-apa lah ni, tak ada apa-apa. Tapi seram lah. Dia dah tunjuk saya. Kira tempat situ dah, tempat yang sama. Dia dah nyanyuk. Nyanyuk tu tak biasa dengar. Dia dah start uzur lah. Uzur. Kalau orang-orang dah gini, korang aja nyanyuk.
Bahasa kasar Tak tahu bahasa kasar. Sorry Nyok. Bukan Nyok lain, Nyok lain. Nampak kira dah uzur tu kira kan dia dah Benda gini dia boleh tunjukkan diri dia kat dah boleh orang yang nampak. dah start gini kan. dah boleh nampak, dah boleh macam-macam dia boleh nampak ah. Even yang Wan Nenek Wan pun sama juga kat rumah tengah jalan nanti siapa tu belakang kau ada budak ikut, panggil ada makan. Kat sama rumah. Lain rumah. Oh ni lain rumah. Bukan macam ni kita kisah cerita ni banyak dia punya. Tapi yang lain pun tak pernah kena kacau. Ni bawa sama Mesnet. Yang lain pun tak pernah kena kacau. Tu tak tahu. Pasal rumah tu tinggal dalam ada that time ada 6 orang 4 6 orang. Tapi kalau punya arwah nenek, arwah nenek dah selalu cakap sama benda betul loh Pasal dia nampak takkan nak tipu. Lagi malam dia bangun dia tengok. Lagi sama benda je. Saya kat sama tempat pun tangga. Pasal Bishan kan dulu kan tempat yang askar Jepun kan. Tak tahu lah. Bishan? Isteri ni. Serius? Pasal askar Jepun mati kat situ lah. Apa tak tahulah. Okey lah. So cerita dia pun bagus. Cerita yang ringkas tapi terang kan. Ringkas dan padat. Padat. Okay, terima kasih. Sebab atas kita email. Okay, nama dia actually Syukri lah. Syukri Yahya bukan Bukan. Kita panggil Nyok sebab namanya Ronyok. Rambut dia selalu ronyok. Nama Ronyok. Ronyok rabak punya. Tak boleh angkat punya. Okey lah. Kalau gitu, kita akan pergi ke kisah yang kedua. Apa saja je. Tu kisah yang kedua. Kisah ini dikirimkan daripada ke email kita. Title dia adalah Kisah Saya Penjahit Baju. Saya seorang ibu rumah tangga mencari pendapatan dengan menjahit baju customer yang mereka upah kepada saya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang alam ghaib. Suatu malam sedang kami sekeluarga berehat menonton TV, saya seorang diri masuk ke bilik untuk teruskan pekerjaan saya. Jadi semua family pun tengah tengok TV. Maknya pergi ke bilik untuk start jahit lah untuk customer order lah, gitu lah. Saya mula untuk menjahit tangan. Dia bracket kat situ sembat bawah baju dan tangan baju. Ni untuk orang penjahit maybe orang tahu lah kan. Jadi saya pun bentang baju customer di lantai untuk mula menjahit dan saya berada betul-betul di bawah lampu supaya saya dapat menjahit baju itu dengan lebih terang. Ya, kira tukang jahit ni dia perlukan lampu lah yang dia lah. Kalau tak kan salah jahit kan boleh sengit. Pada waktu malam kan? Malam. Waktu malam. Nanti dia stop kan? Ni semasa saya baru mula. Okay. Semasa saya baru mula hendak menjahit, saya dapat merasakan ada seseorang yang sedang memerhatikan saya. Saya beranikan diri untuk melihat ke arah dapur. Tapi apa yang saya nampak? Saya terpandang sosok seorang lelaki yang tinggi besar, berambut afro bulat dan rambutnya sungguh besar dan sangat menyeramkan. Alamak, ini kan? Kena besar, afro besar kan? Tak tahu besar. Aku lama-lama ya. Kalau lebih besar gini kan. Maybe selalu orang selalu panjang afro ada ke afro? Tak pernah dengar first time Dari bilik depan tu saya boleh nampak dapur. Boleh nampak dapur saya. Boleh nampak dapur saya. Bahagian kabinet dapur saja. Jadi okey, jadi di bilik ni nampak dapur tapi nampak kabinet je. Kabinet ni area lah. Kabinet ni area je. Okey. Saya begitu takut dan terperanjat apabila melihat sosok yang berdiri tegak itu yang sedang memerhatikan saya yang sedang menjahit. Kira yang lain tak nampak Pasal ni tengok TV apa? Betul mas TV ya. Kau kira
Pernah tengok TV, belakang dapur lah. Jadi bilik tu boleh nampak dapur. Betul. Oh, okey. Cepat lah orang boleh tangkap dia punya layout kan. Mana tadi? Akhirnya saya berubah pandang dan beralih ke dalam sedikit agar saya tak boleh nampak susuk tersebut. Tiba-tiba Tiba. lampu yang menerangi untuk saya menjahit baju jatuh di sebelah saya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Lampu Jadi lampu yang jatuh ni dia lampu ni? macam ni. bukan. Bukan. Dia lampu gantung. Lampu Lampu chandelier, gantung jatuh? chandelier. Serius lah? Chandelier. Yang batu lah. Lampu yang Yelah yang macam orang lama chandelier kristal lah. tu. Ha. Berat kan tu. Jadi lampu tu sudah jatuh. Dia jatuh exactly bila dia alih badan dia. Oh. Oh, Ha. tempat yang dia dengar jahit tu, dia alih terus benda tu jatuh. Benda jatuh. Wih, Mungkin kalau lambat setapak kena sih. lampu tu lampu kaca. Kaca berderai membuat jantung saya berdetuk ketakutan. Mujur, saya alih pandang dari susuk Alih pandangan. alih pandangan dari susuk tersebut. Kalau tak dah tentu lampu itu jatuh atas kepala saya. Oh, sih. Cerita ini berlaku semasa saya tinggal di rumah lama dalam tahun 90-an. Kisah ini tak dapat saya lupakan hinggalah ke sekarang. Tapi belum habis di situ sahaja. Beberapa hari kemudian, saya banyak sangat tempahan menjahit. Hingga saya menjahit sampai larut malam. Suami dan anak-anak semua dah tidur. Saya masih lagi menjahit pada waktu itu di bilik depan di mana anak-anak saya yang sedang tidur. Masa itu jam 2:30 pagi. Apa yang membuat saya takut hendak menjahit hingga sekarang pada waktu malam? Bila saya sedang mencucuk benang hendak masuk ke jarum mesin, tiba-tiba ini mesin tengah jarum ni. Kali tiba-tiba belakang ada ni. Bahu sebelah kiri saya terasa berat sebelah. Dah berat. Seolah-olah ada yang sedang menaruh muka ke atas bahu saya. Dapat rasa lah kat sini lah. Kita dah macam rest muka dia ke atas bahu ni. Sama-sama melihat saya yang sedang menjahit. Kira seolah-olah ada seorang menaruh. Sama-sama melihat benang yang saya hendak cucuk ke jarum mesin. Mesin jahit. Saya rasa satu kepala saya tegang meluluma berdiri. Ketakutan sendiri dan terus berhenti menjahit. Dan terus saya masuk ke bilik utama untuk tidur. Ini bukan rekaan, tapi ini adalah realiti yang saya tempuh semasa menjahit di rumah lama. Tak lama kemudian, saya pun pindah dari rumah tersebut. Terima kasih kerana ingin mendengar cerita saya. Kita kira rabak tau Kalau orang fikir balik yang afro, Itulah terkejut tadi bila cakap afro. kira mungkin jin lah Semua jin lah. Cuma yang kan selalu kan kalau kena kan rambut panjang ke bawah. Ini dia afro tau. Afro mayat. Elikat. Lalu elikat kan nampak. Bukan lah Ikat. Ataupun daripada jauh tak nampak macam afro. Actually rambut spike ke apa tak tahu lah. Tak lah spike. Mungkin rambut besar. Mungkin rambut dia besar. Ada apa jin yang besar? Tak tahu. Macam kalau cakap ini tak tahulah betul ke tidak tapi Pontianak dengan kuntilanak kan, Pontianak kan rambut straight. Pontianak orang cakap selalu rambut afro kasar. Tapi afro Betul tua je, kasar tu. Tapi afro sikit. dia lempat lah. Lempat. Mungkin macam itu. Tapi ini tak, ini sosok lelaki kan. Ini jin lelaki lah. Jin afro ya. Tapi yang mana part yang dia letak apa tu yang lampu kaca tu jatuh tu. Itu lah. Mungkin yang time dia tengah menjahit tu, benda tu nak lampu tu jatuh kat dia. Jadi benda tu tengah
tengah pandang kat dia, mungkin dia nak benda tu jatuh. Macam mungkin dia punya power ke apa kan. Tengok lampu tu apa, suruh jatuhkan kat dia. Tapi dia sempat move sebelum lampu tu jatuh. Ke kalau makhluk tu nak benda tu jatuh kan, kita tak tunjukkan diri pun boleh apa. Tengok jatuh tu kena. Tapi dia tunjukkan diri. Sebabkan dia tunjukkan diri yang ibu ni nampak, Dapat alih kan. tu dia dapat alih. Jadi kita pun tak tahulah. Betul lah. Sama ada dia tunjuk tu untuk dia buat takut ketepikan ataupun sebaliknya lah. Kalau betul-betul benda ni nak buat, Tak tahu kali dia nak tolong kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu lah. Cuma nampak cerita dia macam itulah. Lain lah. Ha. Habis yang part mana yang dia letak muka dekat ni kat bahu. Rasa macam dia letak muka dekat bahu. Seram juga sih. Seram lah. Apa tak rasa sebelah kiri kan boleh rasa lah dagu punya part. Pasal cerita ni lah ada satu cerita ni tau, relate pasal Masjid Jahid lah. Masjid Jahid lama tau, yang kena kaki kena Yang itu. kat rumah lama ni. Pasal rumah lama lah. Ada satu pasal cerita ni lah. Malam tau. Dia tengah baring-baring lah. Orang ni tengah baring kat dalam bilik. Sekali dia dengar kat luar ni ada orang main mesin jahit. Itu yang kedek. Dia keluar, teka nampak apa? Mesin jahit. Sebenarnya apa ada lah. Tengok. Ni makhluk susah datang kau. Susah dalam cerita ni. Tapi dia nampak dengan kepala mata dia sendiri, dia cakap betul dia nampak. Betul. Kan? Toyol. Ha. Macam boleh toyol. Dia bilang toyol dia colour hijau. Main mesin jahit tu. Yang mesin jahit. Ada 3. Ada 3. Tapi kecil macam mana tak boleh imagine lah. Cakap kecil je. Dia tengah main lari dekat mesin jahit. Dia gosok-gosok mata masih ada. Gosok-gosok mata masih ada. Habis dia lempar, dia nampak kacang hijau apa dia lempar, atau kacang hijau ke apa dia lempar, tu lari bertabur. Tu dia bilang dia pernah nampak 2 tak toyol. Satu kalau merah dan satu kalau hijau. Perlu tak betul wallahu alam tapi dia bilang kecil je. Tu macam yang bukan budak dia kecil lah. Macam yang Ya, macam ni. Apa ni? Jenglot. macam itu lah. Jenglot lah. Nampak. Tu dekat kampung. Cerita ni. Oh, seram sih. Kan toyol kan jarang cerita kan ada cerita ni. Toyol pun seram juga Cuma jarang dengar. Okay. Itu sajalah untuk episod pula cerita yang kedua. Ada cerita ketiga? Ada. Okay, kita tunggu cerita ketiga. Apa saja je. Untuk kisah yang ketiga. Kisah ini title dia adalah Homestay di Johor. Salam semua. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan cerita saya dan family. Total 6 orang family dia. Masa itu tidur dekat sebuah homestay di Johor. Homestay Apa jauh yang homestay? Homestay ni dekat kawasan ladang kelapa sawit. Tapi sebelah dia adalah sebuah rumah. Orang yang jaga homestay tu. Jadi homestay dia ni dekat sebelah dia kelapa sawit, sebelah rumah. Apa mana ni? Bukan. Kawasan rumah tu ada kelapa sawit. Kelapa sawit tu sebelah tu ada rumah. Yang rumah tu, rumah yang tukang sewa tu lah kat situ. Oh, okey. Faham. Orang yang jaga homestay tu tinggal dalam situ lah. Okay. Kau confused kat baca. Kita orang tak kisah sangat lah kalau keliling tu kelapa sawit. Sebab kampung belah ayah pun belakang-belakang tu memang hutan. Jadi homestay tu bahagian belakang dia adalah rumah kayu. Bangunan asal rumah tu lah. Jadi dia asal rumah tu rumah kayu. Bahagian depan dia dah tambah bangunan baru. Jadi homestay tu memanjang ke belakang. Masa masuk tak rasa apa-apa sangat. Saya ni jenis senang nampak. Dan sebab kecil-kecil dulu, benda tu ajak berkawan. Saya jadi senang tertarik dengan tempat yang ada benda tu.
Asal tak baca. Hai. Tak ada feel betul lah ni. Tak seram lah. Bila masuk je. Sorry. Okay. Feel lah. Bila masuk je. Bila masuk je, saya dan family explore lah tempat tu. Ruang tamu dengan 2 bilik tidur ada dekat bahagian depan rumah tu. New area. Satu bilik tidur, dapur, ruang makan dengan toilet ada dekat bahagian belakang rumah tu, rumah asal. Jadi rumah yang new area tu yang rumah batu lah. Yang rumah asal dia yang kayu-kayu kan. Betul tak? Continue sambung Sambung jadi panjang lah. Saya pergilah sampai belakang dan ada sebuah bilik dekat belakang menghadap dapur. Tu bilik paling belakang dan dinding. Pintu, tingkap dia pun semua kayu. Macam cakap tadi lah kan, belakang semua kayu. Belakang semua kayu lah. Cakap je lah semua kayu Itu pasal lah. Katil dia pun katil kayu. Kau pun percaya tak? Katil dia pun katil kayu. Memang style dulu-dulu lah kira. Yang baca macam kayu. Yang baca macam kayu. Wajar. Okay. Dah lama. Saya memang tertarik betul lah dengan bilik tu. Jadi saya decide malam tu saya nak tidur dalam bilik tu. Okay. Saya tidur seorang-orang. Saya tidur seorang-seorang. Yang lain semua tidur di bahagian depan. Jadi dia seorang dia tidur yang dekat area lama. Berani Family dia yang lain semua, kira yang lagi 5 orang semua tidur dekat area baru. Berani sih. Asal dia tertarik dengan tu katil tu, macam katil kayu tu cakap. Katil old school lah kira. Dia Ada suka lah benda kayu ni semua lah. Old school lah. Mungkin dia pun macam kayu juga. Okay, malam pertama tu cousin saya yang duduk area situ ajak keluar. Rayap lah ni. Jadi nak dekat-dekat maghrib, saya pun siap-siap lah. Pergi mandi semua, siap-siap keluar. Dekat bumbung toilet dia macam ada satu bahagian yang transparent. Supaya jadi boleh nampak luar lah. Mana bagian bumbung? Bahagian bumbung, atas lah kira. Oh. Dia tengok mandi-mandi ni atas boleh nampak lah. Sepanjang dalam toilet tu memang rasa tak sedap hati. Mana tak sedap hati je, atas kosong je. Kan? Rasa macam ada orang perhatikan, tapi tu mungkin perasaan je lah kan. Dia rasa macam orang tengok lah. Rasa macam orang tengok dia kat atas. Bila keluar toilet, nak masuk bilik kena lalu dapur. Memang bulu roma dan suasana dapur tu memang nampak suram sangat-sangat. Jadi cepat-cepat dalam masuk bilik, tak toleh kiri kanan dah. Malam tu, lepas balik jalan-jalan dengan cousin, Panjang ni. pergilah toilet nak berus gigi, untuk ambil wuduk dan juga siap-siap untuk nak tidur. Dekat bumbung dalam toilet tu tiba ada bunyi bising. Macam ada orang berlari atas bumbung tu. Macam ada kucing bergaduh, macam ada benda bergolek. Toilet tu dah lah boleh nampak luar. Risau juga tiba-tiba ada pula yang menjengah. Jadi saya tunduk sampai saya siap semua. Malam tu okey je tidur, tapi rasa macam ada orang baring sekali dekat sebelah. Bila buka mata, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa. Bunyi bising dekat bumbung tu still ada sampai pagi. Lama sih. Okay, ini first day dekat situ. Untuk hari yang kedua, tengah hari sampai petang, kita orang pergi majlis kahwin cousin. Jadi memang tak duduk dalam rumah tu. Tapi rasa pelik, sebab pakcik tiba-tiba tanya, okey tak homestay tu? Tak tahu apa Boleh tidur tak? Asal dia tanya boleh tidur Dia tahu je. Makinlah saya rasa tak sedap hati. Kami balik homestay tu time asar. Kakak dengan adik saya berebut nak mandi dulu. Siap suruh teman. Seorang mandi, seorang lagi tunggu di luar. Jadi satu tunggu luar pintu lah teman lah. Diorang cakap tak nak mandi lambat-lambat. Sementara tengah terang lagi ni,
Diorang dah terkena apa-apa ke? Tak tahu. Aku tak tahu kan. Yalah, kira diorang tak nak mandi lambat-lambat. Yelah, orang kena risau. Kalau terang ni kan, diorang nak mandi lah. Tapi dalam fikiran dia pula, diorang dah terkena apa-apa ke Oh yes. Tak salah baca. Apabila nak masuk je waktu maghrib, bunyi bising dekat bumbung tu Ada start balik. Memang kuat. Saya rasa macam boleh bolos bong tu kalau tu betul-betul orang. Saya buat-buat tak tahu dan siap-siap solat maghrib dan kami keluar pergi makan malam. Masa tu family saya tak nak cerita lagi pasal bising-bising dekat bumbung tu, sebab tak nak lah kita orang semua ni takut. Balik dari kedai makan tu, homestay sunyi. Tak ada bunyi bising-bising kat bumbung. Rasa selamat lah sikit. Masa saya masuk toilet nak berus gigi, tiba-tiba ada balik bunyi bising tu. Dah lari lah. Bukan kan? Dah lari lah. Kau lari tadi dah lari Dia cakap macam benda bergolek kan. Oh, boleh. Toilet pun tiba-tiba ada kabus. Memang saya cepat-cepat keluar dari situ dan terus masuk ke bilik. Sebelum tidur, solat isyak dulu. Masa solat memang tak dapat fokus sebab nampak ada benda lalu lalang keliling bilik. Uish. Itu tutup? Itu tutup Tak. Tak sure. Bilik tu kan dinding kayu. Jadi ada ruang-ruang sikit antara kayu tu. Dia antara kayu tu mesti nampak macam lubang-lubang sikit lah. Lama-lama lah. Kayu yang macam ada tak stable ya. Pecah sikit ke apa. Bila bangun sujud, memang berharap sangat tak ada benda yang tertiba berdiri di depan saya. Dan nak tidur tu, saya mainlah phone dulu, WhatsApp member dulu, YouTube. Tertiba tengok nampak ni tengok apa saja je apa saja apa tengok kita kan. Tertiba nampak dekat celah-celah dinding bilik itu ada orang melintas laju di depan bilik. Banyak kali benda tu melintas. Saya cuba tahan lagi, tapi dia main cakar dinding pula. Keliling bilik itu dia cakar. Dari luar rumah pun dia cakar. Jadi luar dalam luar dalam dia cakar. Saya terus duduk dan fikirkan apa untuk buat. Tengah fikir-fikir tu, saya pun cakar. benda tu lepas tu dia cakar. Saya pun cakar. Dah lari kan. Saya terus duduk nak fikir nak buat apa. Tengah fikir-fikir tu, benda tu cakar tingkap kayu di sebelah saya. Paling dekat dah. Paling dekat ni. Paling dekat. Tak kenapa saya diam tengok tingkap tu. Bila tingkap tu bergegar, saya terus lari keluar bilik dan pergi depan. Ni dapat dia kacau kan. Mak ayah dan adik lelaki saya tidur dekat ruang tamu. Saya terus baring sebelah adik dan tutup muka. Masa tu semua orang dah takut sebab tengok saya. Mak dah risau tapi ayah suruh semua tidur. Dah tidur Itulah. Korang jangan macam-macam tidur. Orang mimpi lah masa ada apa. Padahal dia pun takut. Dia pun takut. Esok pagi tu masa nak balik, barulah mak dengan ayah saya tanya kenapa saya berlari keluar bilik malam tadi. Saya pun ceritakanlah apa yang terjadi. Adik saya yang tidur dekat ruang tamu tu cakap lepas dia saya berlari keluar bilik, dia nampak ada lembaga masuk bilik tu, tapi benda tu tunduk je. Aduh. Kakak dengan adik saya seorang lagi yang tidur di bilik depan pula, diorang cakap ada benda yang cakar dan ketuk dinding masa malam pertama stay situ. Patut diorang nak mandi dulu, diorang dah kena first night. Saya tak puas hati pasal homestay tu jadi saya soal siasat pula. Soal siasat pakcik saya yang suggest tempat tu. Pakcik dia pun satu. Dia cakap dulu tu rumah anak dara tua, memang tinggal seorang-orang. Apa lagi seorang-orang? Seorang-seorang. Sampailah dia meninggal. Orang cakap dia pandai berubat. Dan bilik belakang yang saya tidur tu mungkin itu adalah bilik dia dan dia meninggal dekat situ.
Sebab itu kawasan rumah asal dia. Oh si Wallahualam, patutlah dia mencakar-cakar. Saya dah masuk tempat Saya dia dah masuk rupanya. tempat dia punya. Orang area situ pun ada yang cakap homestay tu ada pontianak. Kan? Pesanan untuk korang sebelum book hotel atau homestay, silalah selidik dulu. Terima kasih jika sudi publish cerita saya dan terima kasih yang membaca. Sama. Jadi berbual pasal homestay, dia cakap pasal sebelum book kalau boleh selidik dulu kan. Macam ada suatu story yang pasal homestay yang orang book tak check dekat BATA. Ada? ha, Tapi tu dah pernah ceritakan apa? benar ke? Nah, Benar ke? Boleh ceritakan balik lah, tak apa. tapi audio Dalam je. dalam Audio. ha. Tu next lah. Ya. Next eh? Ini nak apa? Nampak tengah nampak cerita. Okay, ingat ni next story kisah yang pasal orang book. Boleh. Okey lah. Okay. Dari itu Kita stop kat sini lah. Stop kat sini. Tiga story. Jadi macam biasalah, korang jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan juga like. Dan juga terima kasih kepada siapa yang masih tengah tengok lagi ni sampai sekarang, sampai habis. Betul. Support lah kita Tengoklah kita. Subscribe lah, subscribe. Bantulah kita. Subscribe ni free. Kamu bayar. Tekan je button. Tekan je. Nak try juga tengok YouTube ni boleh dapat apa Boleh, kalau boleh buat side income lah, baik kan. Bagus. Dia punya target tu lah kan. Okey lah. Dari itu kita tutup tirai. Saya Ahmad dengan apa namanya? One first Semoga berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada hari Khamis pukul 7 malam. Ingat, jangan sekadar menghafal, tetapi mengetahui isi dalamnya. Assalamualaikum.